Assalamualaikum guys and welcome back to RZ Channel. Ya, RZ Channel. Di video kali ni saya akan bermain game pocong bersama RZ Teams guys. Ya, so dah lama korang tak dengar saya intro macam ni. So pada hari ni kita akan bermain game pocong bersama RZ Teams. Korang boleh tengok RZ Teams di sini. Dan ya, kalau korang tak dengar saya yapping banyak sangat, jomlah kita mulakan video dia. Let's go guys. Okay guys, so ya kita dah masuk ke dalam game dia. So ini kita bersama RZ Teams bermain game pocong. So ya, jomlah kita start main. Tak tahu, jomlah kita. Tak, okay, so kita tengok ada objektif kat situ. Dia kata find the Fedian table. So kena ada kena kat situ kena place wallet, glasses dengan wristwatch. So kita kena cari apa tu, wallet, spek mata dengan jam lah. Nak dijadikan cerita dia. So kat sana situ ada pocong lah kat saya punya. Okay, so sini kita check bahagian sini ada ke tak. Okay, sini ada laci boleh buka tau. Okay, sini ada boleh interact. Apa? Apa? Takkan jerit. Memang tak lah. So ingat ya guys, kalau 2k subscriber kita akan buat face reveal bersama RZ Teams. Okay, kita buka. Ni ada tak, ada apa-apa? Cuba cari ada apa-apa tak? Tak ada. So dah okay, dah jumpa wristwatch. Cepat letak dekat table benda tak nama dia. Boleh lari ke? Oh boleh lah. Sorry guys, lag sikit. So kita akan cari dulu barang-barang. Let's go. Okay guys, so kita dah jumpa glasses. Ya, kita dah jumpa glasses. Jom kita akan letak dekat table tu. Ni kita akan letak ke sini, table ni. So kita place. Okay, nice. Kita dah letak ketiga-tiga barang yang dia suruh. Ada pocong! Ada pocong! Ya Allah. Okay. Wih, kurang. Wih. Rafiki mati. Aduh Rafiki, boleh hide sini. Wih. Dia datang. Tutup. Ush. Guys, sumpah seram. Sabar. Uish, bahaya lah guys. Wih, belum apa-apa. Baru start lah guys. Baru start. Ya, sabar. Guys, sumpah guys, baru start game ni wey. Janganlah main. Weh, tak nak keluar lah weh. Ya. Weh, risky tak nak keluar. Guys, kita ulang balik lah guys. Rafiki dah mati lah. So let's go, kita ulang balik. Okay guys, so kita ulang balik. So kita dah jumpa dah ketiga-tiga barang tu. Kita akan letak ke sini. Letak dulu glasses. Lepas tu kita letak watch. Okay, lepas tu terus sorok. Okay, kita terus sorok. Tak apa, masuk sini. Okay dah. Sorok. Jangan. Okay. Okay, sekarang macam mana? Pocong tu dia muncul tanpa sebab tau. So kita kena hati-hati lah nak dijadikan cerita dia. Sekarang dia tak bagi tahu objektif kita apa. Weh, dia depan ni weh. Tak boleh. Nak buat apa? Weh, dia depan ni, nak buat apa? Tolong guys.
Wih, korang boleh nampak tak tadi jump scare dia? Ya Allah, teruknya. Okay, sekarang nak buat apa ni? Tolong. Mood diam. Diam. Hui. Hui. Hui, sumpah. Macam mana nak kena buat apa ni tau? Sumpah guys, nak buat apa? Pocong ni sangkut sini ah. Salah satu daripada korang. Tolong. Korang boleh tengok guys, pocong ni, ya Allah. Apa masalah dia pun aku tak tahulah guys. Tak, macam mana aku nak pergi sana? Pocong ni, wih. Ya Allah, seram ni, ya Allah. Ya Allah. Tak, macam mana ni guys? Pocong, belah lah. Tak kacau lah. Ya Allah. Okay guys, so kami ulang balik sebab tadi ada bug. Pocong tu memang sangkut sini. Kalau aku keluar pun mati. So dah saya tersangkut kat sini, saya tak lagi sana tau. Sebab pocong tu dia ikut. Lepas tu bila saya dekat sini mati. So kita restart balik. So ini kali ketiga kita try. Dah jumpa semua? Okay, biar meletak. Korang semua sorok dulu, korang semua sorok. Pergi sorok. Sorok dulu. Ayin sorok sini. Rafiki tak ya? Rafiki sana. Okey, sabar Ini pick up. Okey. Sabar. Kena tangkap tu. Sabar. Kena tangkap gambar pocong tu. Sabar. Ayin. Belakang. Ya, sabar. Kena tangkap gambar pocong tu. Ada ni. Dia pergi sana. Buka. Mana dia? Tak nak bayi. Mana? Ayin masuk Ayin. Bayi Ayin. Tu dia. Tutup. Ya Allah, mati aku. Ya Allah, mati. Ya Allah. Tadi tutup. Ayin tutup. Dah. Dah. Alhamdulillah. Let's go. Nice. Mantap tu Ayin. Hebat Ayin. Gila Ayin. Wih, aku dah tangkap. Tadi aku dah tangkap gambar dah. Sabar. Stage 2 ni. Tutup langsung. Tutup lah. Tutup. Ya Allah, tuduh hamu kecantikan. Ada gambar ni. Tak, bukan. Sabar. Sekejap. Stage 2 ni. Ya Allah, dia perasan. Lagi santai kawan. Ya ke? Tak ya, okey. Sekejap. Yang kedua ni kena buat macam mana pula? Okey, sekejap. Abang nak sorok dulu. Sorok! Abang terpaksa sorok. Sekejap, yang ni sumpah aku tak faham. Sekejap. Ni kena fikir lah macam mana. Sekejap. Aku tak tahulah guys. Sabar, kita cari. Okay guys, so saya pun tak tahu kena buat apa. Tu dia orang. Datang sini, cepat. Masuk sini. Sorok. So, pintu ni saya tadi explore sikit lah. Sini buka. Okay, sabar. Ada dapat kad. Sabar jap. Okay. Sekejap, pocong tu aku tak faham lah. Seram lah guys game ni, sumpah. Pocong tu kat mana? Okay, kita dapat IC card. Sekejap, dia suruh apa ni? Find the doctor desk. Place red pen, place ID card, place clipboard. Okay, kita kena cari red pen, ID card dah ada lah dengan clipboard. Doctor desk tu kat mana? Sekejap. Sabar. Buka. Okay, sini. Doctor desk kat mana? Ui. Pan merah sangat ni. Mana pocong tu Sini Doctor desk.
Tahu? Okay, dapat IC card. Lepas tu kena buat apa? Aku tak tahu. Janganlah main. Ih, seram pula game ni. Bahaya lah guys game ni, sumpah aku cakap. Korang jangan try lah. Tu. Wow. Oh ni pocong. Ui bapak ah. Pocong dia. Ya Allah. Ih sumpah seram guys. Sumpah seram. Pocong tu tinggi, kita pendek oh. Kejap. Tutup. Tutup lah. Oi pocong. Uish bapak oi. Dia lompat tu, ya Allah. Kenapa dia lompat bergegar Ui Ayin dah pergi dah. Ayin. Ui apa ni? Tak boleh guys, sabar jap. Kita kena cari jalan penyelesaian dulu. Guys, kita orang masih start dekat level 2 guys. Stage tu sama je lah. Lepas tu Rafikis mati. Kena restart balik. Orang balik. Kena restart balik. Malah. Pocong tu sumpah tak bagi ampun lah. Benci pula lama-lama. Okay lah guys. Apa ni? Allah, jump scare. Ya Allah. Apa kata? Pocong tu tak relax guys. Benci lah. Dia tak relax tau. Tak apalah guys, kita kena restart balik. Let's go. Okay guys, so ini adalah percubaan yang keempat. Ya keempat. Dah 3. Cepat. Masuk sini. Okay. Wow. Hide. Okay. Rafikis dia asyik mati. Adik, masuk je. Masuklah. Okay. Dah, kita semua dah masuk. Okay, so kita dah dapat ID card. Kita kena cari red pen dengan clipboard. So, aku rasa red pen atau clipboard mesti ada kat bilik sebelah. Hah? Sekejap, tunggu pocong tu lalu lah. Bahaya lah pocong tu. Dia macam tiba-tiba jump scare depan mata tau. Sekejap. Tu dia. Mana dia? Kenapa dia tak lalu sini? Oh tu dia. Wow. Widih, seram oh. Wow, apa sangkut? Woi. Wow. Ya Allah guys. Kenapa aku jerit macam tu ya? Seram guys, sumpah. Dah cepat buka lah. Cepat. Jom cepat. Aku hide dulu. Tak nak seram ya Allah. Cepatlah. Dia dah masuk bilik ni ke? Okay. Dah masuk dah. Dah. Tu. Ayam nampak kata apa nampak. Benda. Kenapa? Ya Allah. Tutuplah. Ada seorang kat sini. Ya Allah. Okay. Yey, tutuplah. Jangan buka. Ya Allah. Cari. Adik, cari kat situ ada barang tak? Ada barang tak, Dik? Ambil. Ya Allah. Apa? Tak ada apa-apa lah sini. Rafiki sini cepat, lalu sini.
Cepat. Dia dah buka dah. Cepat. Cepat Rafiki, let's go. Rafiki dah masuk. Tutup. Okay, dah. Okay. So, Okey, kita kat sini kan. okay. Sekejap, yang ni aku kena. Aduh. Sekejap, sabar. Kita duduk sini. Kita kena cari jalan. Sabar, okay. Kita akan cari jalan dulu. Let's go, guys. Wait. Okay, aku dah tahu, guys. Kita kena pergi depan tu. Tunggu pocong tu pergi. Tunggu. Dekat depan. Sekejap, tunggu pocong tu pergi. Cepat. Sini. Depan ni. Cepat sini. Apa lupa ni? Okay, kita dapat clipboard. Oi, ada mana duit? Okay, nice. Kita dah dapat clipboard. Dengar. Ya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Walhamdulillah, wala ilah. Ini Roblox. Faham je lah. Sekejap, tak ada dah ke? Okay, sekejap. Ni sumpah seram, guys. Okay, kita just kena tunggu pocong tu. Pani nak pergi mana? Pani nak kena pergi mana? Kita dah dapat clipboard dengan ID. So red pen tu kat mana? Kita carilah. Cari kat mana? Ya Allah! Tak di jump scare tau, guys. Okay, kita akan cari dulu red pen tu kat mana. Okay, guys, so kita dah pindah dari tandas. Kita masuk ke kawasan ni. Wow! Tunggu pocong tu pergi lah. Tunggu. Bahaya, guys. Tak nak tengok. Kita nak tengok juga. Okay, sekejap, sabar. Tunggu tapak kaki pocong tu hilang. Wede, dah fikir aura tu. Okay. Sekejap, sabar. Tunggu tapak kaki hilang. Ya. Okay, di tengah ada. Ya Allah, seramnya. Tak apa, kita ramai. Kita boleh bantai terus. Wih, ya. Masuk. Wih. Kita kena gimana? Janganlah asyik buka tutup. Okay, guys, so saya dah pindah bilik bersama Azek Teams. Sumpah, guys, kita tadi kita ambil dekat bilik belakang. Kita orang pindah masuk bilik sini. So kita orang just nak pusing-pusing. Mana tahu dalam nak pusing. Kalau mana tahu ada tempat pintu terbuka kan, kita boleh masuk situ. Key? Key apa pula? Benci pula nama-nama key dia. Benci. Kunci benda dia kacip. Ya, sabar. Sabar, ya Allah. Okay. So, destinasi kita yang kali ni agak jauh lah. Sebab yelah, yang ni tak ada tempat sorok langsung. Mati kau. Tak ada tempat sorok. Ya, sabar. Sabar. Nak kena pastikan dulu pocong tu tak ada. Dia perasan. Oh my god. Wow, bahaya betul pocong ni. Hilang. Sabar, jangan gerak lagi sebab masih merah. Tunggu dia macam dah hilang. Kejap. Yang ni mesti lama gila ni, guys. Sabar. Kita kena pastikan tu. Betul tu tak ada. Cek dulu barang ni, sini ada apa-apa. Weh, kalau yang ni kan, yang ni sumpah weh, yang ni kejam gila. Dia tak bagi tempat sorok, dia tak bagi tempat apa, kita kena tolong lari je. Kisah lari je lah. Lepas tu tempat sorok dia ada satu je weh. Tapi tak ada yang nasi ni ke? Yelah kot. Bismillah. Sebab aku tengok macam ada satu je tempat loker dia. Okay, jom lah. Ya Allah. Let's go, guys.
Okay guys, so mungkin video dia sampai di sini saja. Sorry guys, tak boleh buat panjang sebab video ni dah panjang dah. Sikit kalau kita akan sambung part 2 guys. So sorry sangat sebab bila pendek sangat ataupun panjang sangat video ni sebab bila kita tak sedia lagi nak hadapi pocong korang ajar tu. So apa-apa pun kita orang akan buat part 2 untuk game pocong ni. Kalau korang nak, korang boleh komen kat bawah. So ya, jumpa korang di next video. Bye guys.